على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتخشعنا وتعبدنا تمن تقصيرنا ya Allah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kejayaan kita semualah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengharungi, kita kata memburu, mencapai. Ada yang capai target, ada yang capai sasaran, ada yang capai niat hasrat dia sebagainya. Dan juga kita juga telah berhari raya, bersilaturahim dengan ahli keluarga. Semua tu nikmat yang Allah berikan. Ada orang memang dia tak ada keluarga, dia nak pergi mana pun tak ada siapa dia nak rujuk. Kita ada kampung halaman, ada saudara mara kita boleh ziarah, ada jiran tetangga. Sebab saya kadang kalau bila hari raya tu dapat mesej daripada hak yang penjaga rumah anak yatim tu lah. Dia mesej, dia ucapkan terima kasih atas apa yang kita bagi bantuan, yang itu kita bawa pergi beli baju raya tu. Saya fikir diorang tak ada tempat kembali. Diorang tak ada, anak-anak pun bila dah besar, diorang tak ada kampung tau. Kampung diorang balik ke tempat pusat jagaan tu lah, kampung dia. Dia memang ada setengah tu mak ayah yang dalam penjara, ada setengah memang dibuang daripada kecil oleh mak ayah. Ada yang bayi tu mak dia lahir-lahir kat hospital, lepas tu dah bersalin terus lari keluar. Pihak Kementerian Kesihatan tahu ibu dia, tapi tak boleh nak pulangkan bayi tu sebab memang ibu yang mengabaikan anak dia. Bukan dah sekali, dah 4 orang anak dah tinggal macam tu. Ya Allah, macam mana anak tu nak balik tu tak ada siapa, dia nak balik nak bersedih. Kita dengar lagu raya, kita ingat mak ayah kita. Dia nak ingat siapa? Cuba bayangkan dia nak ingat siapa kan. Kita kalau dengar lagu pasal mak ayah, kita sedih kan, nangis. Dia nak sedih apa? Tak ada, mak ayah dia, buang dia. Allahu Akbar. Bila fikir macam tu, ya Allah, sedih ya. Sedihnya betapa nikmatnya kita, terutama yang masih nikmat yang ada mak ayah lah. Yang ada mak ayah, nikmat yang sangat besar. Mungkin ada yang sebahagian yang mungkin kita kesibukan kerja, kita tak sempat nak berkhidmat sebagainya. Ikhtiarlah cara lain kan. Kadang ada saudara mara kita, kadang-kadang anak-anak ni, betul lah, saya sedih pula masuk ni, tak mau sedih-sedih. Saya pun nak sedih dah. Kan, bagi sedih pula kan. Dah kadang-kadang tak semestinya anak yang kita kata kalau dalam sudut pekerjaan dia tak bekerja hebat macam orang lain, tapi selalunya anak tu yang banyak berkhidmat dengan mak ayah. Kita pun sebahagian kita bila pulang, janganlah kita berasa macam VIP, nak semua hidang kan. Kadang-kadang macam tu lah. Ada banyak status naik itu kan, waktu time Facebook tu kan. Balik-balik kita tolong-tolong lah. Sebab diorang pun penat. Saya pun tengok, ya kita balik rumah mertua kan, dia tu excited sebelum kita balik, dia sedia macam-macam dah. Bila dah balik pun, yalah, orang kerja bandar, dia sebenarnya bangun lewat sikit kan. Orang kerja bandar dia bangun, dia nak, tak adalah maksudnya bila time hari cuti ni, maksudnya kalau ada anak-anak ramai tu dia standby lah. Tapi kalau yang bila time cuti ni, kadang-kadang kutung-kutang kat dapur, mak dia yang kutung-kutang kat dapur dulu. Jadi macam tu. Kemudian bila time ada kenduri rumah ziarah, orang datang rumah, dia orang pula paling sibuk sekali. Tadi dalam masa yang sama kita lah ambil peluang untuk berkhidmat pada diorang selagi masih ada lah, Jadi kita menyesal, tak nak pergi go through sedih-sedih sangat lah. Tapi itu nak bagi kita faham betapa nikmatnya kita. Dapat pulang dengan balik dengan selamat pun alhamdulillah, syukur sangat ya amat. Sebab ada kita tengok waktu yang berita kan, macam-macam kemalangan. Macam sahabat kita Syafiq pun kemalangan, tapi alhamdulillah Allah selamat semua, tak ada apa-apa kan. Ada yang kemalangan sampai meninggal dunia sebagainya, tapi alhamdulillah kita selamat. Tu nikmat banyak tu yang kita tak sedar tau. Kita selamat pergi balik. Okey. Jadi juga ada yang alhamdulillah waktu Ramadan tu mencapai hasrat dia untuk turun berat sebagainya kan. Mungkin tu ringan, pahala dia bertambah berat, tubuh badan dia bertambah ringan kan, banyak pahala dia kumpul. Tapi dia accumulate balik lah. Lepas raya ni, dah start raya, dia accumulate balik, dia tambah balik slow-slow lah. Tapi yang saya tak nak tekankan kat situ, tapi kan ada masuk tazkirah sikit lah, tak apalah kan. Maksudnya kita tak nak ibadah kita, iman kita bertambah bermusim.
dia seakan-akan kita buat kerja part time. Kita tak nak part time, kita nak full time. Maksudnya kita sepanjang tahun kita kena iman kita sentiasa dekat atas, dekat peak level, dan juga sentiasa usaha ikhtiar kita, juhud kita, mujahadah, himmah kita juga bertambah. Kita tak nak bermusim lah. Sebab macam tu lah, bila habis Ramadan, ada orang buat puasa 6 tapi puasa ganti dia tak ganti. Ada orang duk pulun buat qiyamul lail tapi solat subuh pukul 10, pukul 8. Ada orang tapi kita tak nak, kita nak still continue solat jemaah kalau yang dekat masjid, dekat surau. Kemudian solat malam, at least jangan tinggal solat witir. Witir ada kaedah, kalau Sayyidina Abu Bakar dia witir selepas isyak, sebelum pada tidur. Kalau Sayyidina Umar dia tidur dulu, sekali sebelum subuh dia bangun qiyamul lail, dia baru dia witir. Ikut kaedah masing-masing. Bila ditanya kenapa macam tu, aku risau sebabkan aku takut aku tertinggalnya witir sampai masuk waktu subuh. Ada orang dia kuat, memang dia tahu, dia automatik sebelum subuh dia akan bangun, dia akan buat witir dulu. Ikut kaedah masing-masing. Kalau saya pun kadang sebelum isyak lah. Melainkan kalau kita nak puasa kan, kita tak puasa, kita bangun sahur. Jadi kita bangun sahur, sempatlah kita witir kan. Jadi ikut kaedah masing-masing lah. Jadi sama-sama lah kita, insya-Allah. Hari ni pun yang akan sampaikan sikit tazkirah nanti Puan Fahana kan. Jadi insya-Allah akan sentuh sikit lah berkaitan dengan ziarah kot rasanya, insya-Allah. Dan juga satu lagi nak pesan, kita jaga diri kita elok dah. Tapi mungkin ahli keluarga kita tak dapat nak tegur, kekuatan kita untuk tegur. Sebagai contohnya, paling senang lah pakaian lah. Pakaian raya lah kan. Kita tahulah berkaitan batas aurat, sendat, ketat, joget, TikToknya, apa benda lah, semualah benda-benda tu. Jadi sama-sama lah kita jaga kan. Jadi insya-Allah lah, semoga amalan kita sepanjang Ramadan tu Allah terima. Amalan kita menziarah Syawal ni Allah terima. Dan juga sentiasalah kita kekal iman dan amal kita, sehinggalah sentiasa bertambah hingga Ramadan tahun depan pun bertambah lebih banyak lagi, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mulakan al-maksurat kita hari ini, insya-Allah. Sama-sama kita niatkan, doakan kepada sedekahkan kepada baginda Nabi SAW, para sahabat-sahabat, para tabi'in, ahli keluarga baginda, kemudian para ulama-ulama, auliaillah, pada guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, ibu ayah kita, ahli keluarga kita, semua sahabat andai kita lah. Untuk Pusrawi ni kita doakan semoga Allah buka pintu-pintu rezeki, memudahkan segala urusan kita semua. Dan mungkin ada hari ni sahabat-sahabat kita yang ada rumah dia banjir. Macam contoh Ustaz Syakir, rumah dia naik air tu, banjir. Ada sebahagian lain mungkin ada juga yang terkesan dengan air naik sebagainya. Kita doakan semoga Allah beri kemudahan, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, Allah tutup pintu-pintu kecelakaan, musibah yang berpanjangan, musibah yang bertambah buruk lah, insya-Allah. Ada. Tabung sedekah jemaat ada. Tapi belum di-decide lagi nak sedekah ke mana. Tengoklah nanti. Nak sedekah kepada orang ke, nak sedekah kepada masjid ke, nanti kita tengok. Syafiq lah kita Ustaz. Syafiq. Dia kena insurans dia. Okey, insya-Allah kita teruskan seperti biasa. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكر وقلبا مفعوما بشكر وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهد على نصرة الشريعة، فوثق اللهم رابطاتها وأدمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكلي عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Boleh InsyaAllah kita mempersilakan pentazkirah kita ini Puan Ana lah sharing-sharing sikit. Kalau tidak minggu lepas minggu sebelum tu Cik Naim, nanti Cik Naim kita tangguh lagi. Nanti next jadual baru. Okey, silakan. Memandangkan kita dalam mood beraya, so tajuk tazkirah saya hari ini adalah adab beraya di rumah orang. Okay. So yang pertama, sebelum kita pergi beraya rumah orang, seelok-eloknya kita niatlah kerana Allah. Kita niat kerana Allah dan niatlah untuk menziarah orang. So elakkan sifat-sifat yang negatif, macam kita pergi beraya untuk melihat rumah orang, keadaan rumah orang, ada apa dalam rumah orang. So biarlah kita datang beraya tu dengan niat menziarah, eratkan silaturahim. Yang kedua, seelok-eloknya sebelum kita pergi beraya rumah orang, seelok-eloknya kita inform lah, kita minta kebenaran, kita call lah, hubungi dulu, Assalamualaikum, Angah ada kat rumah ke. So sekurang-kurangnya kita punya, kita menziarah tu kita dah minta izin lah, orang tu mungkin dah ready kan.
So bila kita dah sampai rumah tu, datang tu bagi salam dulu, minta izin juga. Dah sampai rumah orang tu minta izin dulu. Jangan masuk bagi salam terus masuk. Takut orang tu mungkin isteri dia ke, anak dia ke yang perempuan tak pakai tudung ke, mungkin pakai baju kelawar ke. So seleloknya lepas bagi salam tu, tunggu, minta izin dulu, boleh ke masuk rumah. So kalau tuan rumah kata masuk, so baru kita masuk. Jangan bagi salam, kita ingat orang tu dah jawab salam, tapi mungkin kita ingat dia dah bagi izin kan. So eloknya kita minta izin, boleh masuk. Mungkin dah jawab salam kan, tapi mungkin isteri tengah berlari tu, tengah cari tudung kan. So eloknya lepas bagi salam tu, kita tunggu, kita tanya boleh masuk ke. So kalau tuan rumah kata masuk, so kita masuk. So yang seterusnya, bila kita dah beraya rumah orang tu, kita jaga adab lah. Janganlah kita mengintip ke, menghendak-hendak bilik ke, tengok ada perabot apa. So kita mengelakkan sifat-sifat macam tu lah. Seterusnya menjaga mata. Seterusnya sekiranya ada anak-anak kecil tu, kita kontrol lah supaya tidak mengganggu. Mungkin ada pada masa kita datang tu ada tetamu lain juga kan. So kita menjaga anak kita lah. So kalau aktif ke, so tegur-tegur sikit lah kan. So sebab kadang-kadang budak ni kalau dah jumpa geng, dia punya overreaction tu kan terlebih aktif kan. So berpada-pada lah supaya tetamu lain tu tak diganggu, tuan rumah pun tak adalah tak selesa dengan kita kan. So yang seterusnya, bila kita datang beraya tu, kadang-kadang kita punya tuan rumah, kadang-kadang tuan rumah dia dah ada sediakan tempat yang silalah duduk di sini. Jangan pula kita nak pergi duduk di, kadang-kadang ada satu rumah tu dia ada 2-3 ruang tamu kan. So kita kalau boleh kita duduk di tempat ruang tamu yang ataupun ruang yang tuan rumah dah sediakan lah. Yang seterusnya, kalau kita beraya di rumah orang tu, kalau boleh tak payahlah terlalu lama. Takut tuan rumah tak selesa kan. Janganlah daripada pagi sampai malam. Kira macam ada masa yang sesuai lah, ikut keselesaan tuan rumah. Mungkin tuan rumah lepas ni ada tetamu lagi, ataupun waktu open house kan ramai kan. Contohlah walaupun dia jumpa open house kan timing kan daripada pagi sampai malam, ada setengah. Tapi janganlah daripada pagi sampai malam kita, sebab kadang-kadang open house kan ramai, crowded. So ruangan untuk tuan rumah pun limit kan. So kita yang datang di rumah orang pun faham lah situasi dan suasananya. So yang terakhir bagi saya, sebelum kita berundur dari rumah tuan rumah tu, ucaplah terima kasih, macam tu lah. So terima kasihlah sebab sudi menerima kita, sudi mungkin menghidangkan makanan, walaupun kadang-kadang kuih raya saja pun dah syukur. Yang penting kita ziarah, boleh berborak, boleh berkongsi cerita, mungkin dah lama tak jumpa, boleh bermaaf-maafan, mungkin berjauhan, jarang jumpa. So kita dapat mengelakkan silaturahim tu pun dah satu rezeki dan peluang lah juga bagi saya. Tu je tazkirah saya untuk hari ini. Tak ada lama. Okay, terima kasih sekali lagi. Puan Farhana ada jumpa open house ke? Tak ada. Jadi alhamdulillah betul. Berkaitan dengan adab, tahun lepas pun saya ada sentuh kan. Contohnya adab kita ketika bagi salam. Jangan duduk betul-betul depan pintu, tepi pintu, supaya bila terbuka kita tak nampak terus direct dalam. Jangan mengintai-intai dekat tingkap. Bagi salam 3 kali tak jawab tu, bye-bye lah. Jangan tunggu macam itu viral kan. Bagi salam, lepas tu nampak pintu, nampak lampu, tutup lampu. Maksudnya balik dah tu kan. Tak payahlah viral kat Facebook pula. Walaupun ada sadar, dia waktu pilihan timing tu kena betul. Sebab dalam Islam pun ada waktu-waktu dilarang. Contohnya apa? Contohnya waktu yang sedang rehat lah, sebelum subuh. Waktu tengah hari pun ada waktu rehat sebenarnya, sebelum zuhur, kemudian selepas isyak. Tapi kalau kita kenalan rapat, memang tuan rumah ready, bersedia, standby, memang dia tahu, tak ada masalah lah. Jadi pilihan tu. Kalau rumah adik-beradik tu lain cerita lah. Ni rumah-rumah yang teman-teman lah. Walaupun adik-beradik pun kena bagi tahu dah izin. Dan inform sebelum datang. Jangan tiba-tiba mengejut. Apa? Macam mana itu yang status viral tu? Kau datang raya rumah aku. Lepas tu dia kata, kau mana aku nak datang ni? Tak ada orang kat rumah. Maksudnya, lepas tu dia datang-datang, memang tak ada orang sungguh. Dia pun tak ada kat rumah.
Orang kawan dia tu tak betul dia cakap dia tak ada orang kat rumah. Tak payahlah datang tu. Maksudnya reply dia tu lambat sangat. Okey. Kemudian dalam silaturahim ni macam tu tadi cara duduk pun sama. Duduk di tempat yang kawasan yang telah disediakan tuan rumah. Sebab ada certain kira kata angle vision dia tu kadang mungkin menghadap dapur tu tak selesa pada tuan rumah. Itu tempat duduk tuan rumah sebenarnya. Kita jangan menghadap, mungkin libatkan anak dia nak keluar pergi tandas ke, pergi apa semua. Jadi tempat yang sesuai. Dan kita pun sendiri kena tahu adab. Kalau vision terus menghadap pintu bilik ataupun dapur, elakkanlah. Jadi kadang sebab melibatkan aurat sebagainya. Tapi sekarang saya tak tahu kalau orang Melayu apa hidangan last tu petanda suruh balik. Ada? Ada. So kalau dihidang tu petanda last lah tu suruh balik. Ada? Tak ada kan? Sebab kalau saya tak ingat lah budaya mana kalau hidang air teh tu maksudnya petanda last lah tu. Baliklah, faham-faham lah. Kata ni kata sedap lah, tambah lagi lah tu maksudnya. Sebab kita orang Melayu kita ni, cara kita tak berani kata tidak. Kita macam mulut kita berat nak kata tidak, berkias-kias. Jadi sampai ke sudah kalau kawan tu tak faham, kau jenis orang tak reti kan. Kadang satu lagi anak-anak jeling, mak lu jeling berapa kali jeling kan. Tak dan lagi sambung lagi continue depan pintu continue lagi sembang. Ia dekat kereta sembang lagi. Tapi tengok kat kawasan lah, kalau tak ada tetamu kat rumah dan tuan rumah selesa tak ada masalah. Takut tuan rumah tak selesa lah. Sebab kita salah satu kita dapat pahala silaturahim. Balas silaturahim besar pembuka segala pintu-pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu umur, panjang umur sebagainya. Silaturahim. Lebih-lebih pahala kita ziarah sahabat ataupun saudara mara yang kita ada bertegaran ataupun yang lama tak bersuah muka, itu better kita pergi ziarah. Sebab pahala dia sangat besar. Kalau nak rasa hikmah dia, cuba try buat kali ni. Kita pergi ziarah, ada rumah tak dia nak ziarah yang saudara ataupun sahabat anda yang ada hati kita rasa tak suka lah, maksudnya ada bertengkar sikit, cuba try. Lepas tu kau tengok lah Allah buka pintu kebaikan. Betul itu by practice lah, memang betul, memang true experience lah ramai orang buat. Sebab silaturahim. Jadi macam tu lah kalau ada sahabat-sahabat kita. Tapi janganlah kita pula paksa tuan rumah untuk buat open house. Sihat. Jadi macam tu lah kebaikan lah. Ataupun request menu-menu tertentu yang memang kemahiran dia suka, okey lah, tak ada masalah. Kadang-kadang macam tu juga kan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa tak nak tambah panjang. InsyaAllah ada soalan tak? Tak ada soalan. Satu lagi pesanan, jangan lupa puasa 6. Hadis Nabi SAW, siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari pada bulan Syawal, dia seakan-akan berpuasa selama setahun. Kita bagilah lebih kurang setahun, maksudnya satu hari tu 10 satu hari 30 hari 30 tambah kali 10, satu kan, satu digandakan dengan 10, jadi 300 hari tambah 6 hari lagi, 6 kali 10 60 hari, 360 hari, lebih kurang satu tahun. Jangan tinggalkanlah. Sebab kalau kita tangguh last minute, time tu lah paling banyak open house, time tu lah paling payah nak puasa. Awal-awal ni dah mungkin dah ada 2 dah reserve, dah 3, minggu depan dapat lagi 2 hari. Sebab minggu depan pun kita tak lain kan, macam-macam jamuan ada kan. Lagi open house sini sana sini pun kita orang pun tak. Dan juga kalau makan, sunnahnya kita berpuasa tapi ada orang hidang makan kat depan kita. Sunnahnya apa? Teruskan berpuasa ke makan? Sunnahnya makan. Tapi tengoklah, kalau kita tak makan pun tak ada menjejaskan atau rumah pun tak berasa hati, tak ada masalah. Continue je lah puasa, bagi doa je lah. Ni semua alasan macam tu pasal sudah tak puasa. Jadi macam contohnya kalau kita tak ada pun, program boleh running je. Tuan rumah tak berasa hati, tak ada masalah lah. Kita datang tunjuk muka, bagi doa, sedekah, tak ada masalah. Bukan mesti kalau kita tak makan, kau ni memang itu tak ada lah. Jadi insyaAllah semoga ada kebaikan. Teruskan amalan-amalan kita pada bulan Ramadan baru ni. Lain-lain tu saya rasa tak adalah. Banyak sebenarnya poin-poin penting berkaitan dengan bulan puasa ni, tapi untuk panjang lah. Jadi insyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bis-sabr. Okey, jadi ada sedekah, tabung sedekah Jumaat. Digelarkan tabung senyum lah.
Tadi saya baru dapat nama baru senyum. Sebab kan bila lalu tu orang senyum je. Okey. Saya letak dekat sini lah. Jadi insyaAllah lah, siapa yang ni sedekah-sedekah. Kita tak ada masalah, tak sedekah pun tak apa. Memang kita sedekah sendiri. Itu pun nanti kita akan maklumkan kita akan sedekah kat mana, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.